Hai, Assalamualaikum. Saya Kua daripada Bestring Solution. Hari ini untuk video ini saya nak perkenalkan produk yang terbaru yang baru saya terima seminggu yang lalu pada bulan April 2026. Okey. Model ini dia punya model nama adalah Delta 3 Max Plus. Okey. So Delta 3 Max Plus atau Delta 3 Max adalah series Delta 3 yang besar, kilowattnya mencapai ke 2 kilowatt. Jadi dia menggantikan siri-siri yang Delta 2 Max ataupun Delta Max yang sejak dulu lagi pada tahun 2021. Okey, saya akan tunjuk you perbezaan antara Delta 2 Max dengan Delta 3 Max Plus. Okey. Dan sebelum itu kita baca sedikit speknya. Okey. So, untuk video-video yang lepas kalau you ada ikut kepada saya, you akan tahu that saya ada kurang terima sedikit kotak yang dulu dia buat kat River 3 Plus tu. Dia tulis perkataan search ini dengan begitu kecil di atas. So sekarang ini ada penambah baik, okay, di mana produk yang baru kotaknya dia tak ada tulis search dengan begitu kecil, dia tulis search 6000 watt. Tapi ada juga ramai customer yang kurang faham tentang search 6000 watt ni. Adakah mesin ini boleh capai kebolehan tenaga inverter tu sampai ke 5900 watt? Okey, so ceritanya tak boleh. Surge adalah hanya untuk peningkatan jangka masa yang sangat-sangat pendek, iaitu dalam beberapa saat ataupun dalam 1 saat baru boleh power station teruskan kerja bagi peralatan elektrik yang memerlukan tenaga yang sangat tinggi. So untuk mesin ini dia punya power inverter hanya AC output 3000 watt sahaja. Jadi dia tulis dekat sini. Untuk Delta 2 Max dia punya ability sampai 2400 watt. Last gen. Sekarang dia upgrade pergi ke 3000 watt. Okay, so the improvement is this is 2400 watt ability output, this is 3000 watt ability output. Okay, so surge 3000 sampai 6000 lah. Jadi 3000 adalah standard. Apa-apa peralatan elektrik yang di bawah 3000 watt dia akan jalankan tanpa ada apa masalah. Okey, untuk PV output input, PV input ni maksudnya adalah solar input lah. Ability untuk solar input ni adalah 1000 watt. Dia dipecahkan kepada 2 port. Sama juga macam Delta 2 Max. Okey. Delta 2 Max juga ada 2 port. Jadi each of them okey 500 watt. Okey, fast charging memang fast. Kalau nak gunakan extreme fast charge technology, kiraan dia kita swap adjust pergi ke paling cepat dalam 47 minit dia tulis lah. So anggarannya lebih kurang dalam 1 jam jugalah. Okey, untuk model series yang 3 semua River 3 ataupun Delta 3, Delta 3 Plus, semua built-in dia punya UBS millisecond sudah dikurangkan daripada generasi kedua yang 30 millisecond pergi ke 10 millisecond. Jadi bermaksud sekiranya untuk penggunaan desktop, komputer, LED, LCD, television, itu semua bila tenaga grid ya, iaitu daripada current daripada power station TNB tidak sampai, switching dia akan berlaku di dalam kurang daripada 10 millisecond. Bermaksud langsung tidak ada putus. Itu maksudnya. Maksud TV you tengah tengok, tiba-tiba current tak masuk kat luar, pop, power station terus akan jalankan kuasa kepada TV anda dan anda tidak rasa TV anda akan terputus. Itu maksudnya UPS. Okey. Alright, untuk power station Delta 3 Max Plus ni kita boleh cantumkan extra battery. Okey, di mana saya selalu cakap dia boleh kawinkan bateri. Okey, daripada sendiri 2 kilowatt dengan berbagai pilihan. Anda dah boleh beli Delta 2 Max punya bateri, extra punya masih boleh guna. Generasi yang lama punya extra bateri untuk Delta 2 masih boleh guna. Alright. Tapi untuk Delta 3 Max Plus dia ada bateri sendirinya. Okey, rupa parasnya ada sedikit serupa dengan Delta 3 Pro punya bateri. Ini Delta 3 Pro punya extra bateri. Okey, ini Delta Pro. Ini adalah Delta Pro punya extra bateri kat bawah ni. Okey.
Okay, extra battery tu dia nampak lain sikit. Macam yang ni adalah Delta Max punya extra battery. Okay, dia tak ada plug-plug lah, dia cuma bateri kat dalam. Okay, so balik kepada Delta 3 Max. Okay, dia ada extra battery sendiri di mana 2 kW, sendiri 2 kW, campur sekali 4 kW. Okay, right, balik kepada lifespan, of course dia pakai LFP battery, 10 tahun dia tulis kat sini, tapi dengan penjagaan yang baik. Okay, AC charging speed 2300 watt input dia, paling tinggi lah. Okay, kalau kita nak optimizekan, kita boleh perlahankan lebih kurang dalam 50%, iaitu 1002, okay, atau 1000 watt lah. So industry leading charging 0 to 80% in 47 minit. Ini cerita dia. Okay, solar input, okay, daripada 0 sampai 80% recharge boleh dapat capai dalam 2 jam kalau you guna 1000 watt punya solar panel lah. Sebab pot dia boleh terima 500 watt per pot. Kalau you beli 2 keping rigid punya solar panel, walaupun mungkin brand dia bukan EcoFlow, tapi spek M dengan spek voltage dia sama, boleh diterima oleh Delta 3 Max. Anda boleh charge sangat cepat dalam 2 jam punya matahari. Okay, kalau you ada 2 keping lah. Kalau you ada 1 keping, berganda lah. Timing dia mungkin 3,5 jam kalau you ada 500 watt sahaja. Okay, untuk solar ni saya sentuh di sini saja. Car charging, kalau kita pakai alternator charger yang selalu saya pasang untuk kereta-kereta overland road punya orang, okay, 0 sampai 80% boleh di-charge dalam 2 jam setengah. Okay, so kalau you guna 800 watt lah. Kalau you guna 500 watt, kiraannya agak macam ni, senang saja. Okay, kalau you dapatkan 500 watt daripada alternator charger, kalau mesin you 2000, you perlukan 4 jam. Setiap 1 jam you jalan atas jalan raya, you dapat 500 watt. Kalau you charge 800, bermaksud you charge 2 jam, you dapat 1006. Tapi itu terpulang kepada alternator ataupun enjin kereta boleh nak bagi tenaga yang begitu tinggi. Biasa saya hanya sarankan 500 untuk penjagaan bateri juga. Okay, so 2,5 jam boleh charge 0 sampai 80% bateri ni lah. Okay, solar panel 1000 watt, alternator charger 800 watt. Okay, fully recharge in 71 minute with hybrid charging. Maksud hybrid charging ni, dia boleh charge dua benda ni secara berserentak. Okay, bermaksud dalam truck kita pasang solar panel yang besar campur dengan alternator charger. Kedua-duanya boleh nak cepatkan charging tu dalam 71 minit. Yang tadi kita sini 1.6 jam, ini 71 minit. Okey, jadi padahal saya rasa info-info ni adalah daripada spek factory lah. Kalau dalam actual usage tu kita dah test, kita akan tahulah lebih detail. Okey, so ini kita boleh nampak, okay, production Delta 3 Max Plus 2025 bulan Oktober 27, agak barulah. Okey, untuk tahun 2026 semua produk yang kita terima baru mesti dalam tahun 2025 lah. Okey, sekarang kita tengok balik kepada Delta 2. Ini di bawah ada Delta 2 Max, dan produk yang kita nak showkan hari ini Delta 3 Max Plus. Untuk Delta 2 kita tengok dia punya mesin kat depan. Okey, on power dan charging port kat belakang, dan plug AC 4 biji kat belakang. Switch dia kat sini, DC dia kat sini. Untuk produk baru ni kita boleh tengok dia punya power button dekat sini. Okey, screen dia lebih cantik lah kalau compare dengan yang lama. Yang kiri dengan kanan, yang lama di atas dan bawah. Dan di sini kita ada 4 switch plug point untuk UK. Okey, dan ada 3 USB Type C dan 1 Type A. Type A ni 18 watt. Ada 2 Type C yang voltage dia 45 watt, dan 1 biji yang ni adalah yang fast speed. Okey, yang you boleh charge 140 watt. Okey, USB-C ni. Okey, keempat 3 Type C dan 1 Type A. Ini adalah switch untuk buka AC 2, ini adalah switch untuk buka AC 1. Jadi dia punya improvement tentang AC switch 1 dan 2
Tak macam Delta 2 Max, dia hanya satu switch saja, buka 4 jalan sekali. Sekarang you boleh ada AC 1 dan AC 2. Jadi boleh pecah belah. Untuk switch ini nak buka dua ni, tutup sini, nak tutup dua ni. Kalau you buka sini, dua ni saja on. Kalau you buka sini, dua on. Okey? Faham ya? Okey. So, pergi ke belakang pula. Okey, dia nampak cantik. Okey, dia guna ikutkan series 3 punya style lah. Okay. Dekat sini kita boleh tengok dia macam style, okey, ada laci. Okey. Okey. Alright. Dia lebih baik daripada yang ni. Ini buka macam ni, okey. Lepas tu you cucuk wayar macam tu. Okey, nak tutup macam ni. Yang ni dia lain sikit. Dia buka ke bawah. Okey, lebih smart lah. Okey. Harga dia lebih kurang sama je. Yang ni lebih kurang dalam 6,000 lebih. Okey, sekarang punya harga lah. Yang ni pun 7,000 lebih. Okey. Ini ada nampak AC input. Ini adalah tempat untuk kita nak cucuk untuk nak charging lah. Okey. Ini adalah solar input, solar 1 dan solar 2. Ini adalah switch untuk fast dan slow charge. Okey, kalau kita terus tekan kepada kiri, kita akan dapat fast charge dan kita tak dapat control dalam app berapa kita nak adjust kita punya speed of charging. Itulah sebab saya selalu nak bagi tahu kepada customer, kita selalu pergi ke adjust, di mana kita boleh control speed charging dekat rumah atau dekat mana-mana. Kalau kita perlukan charging yang cepat, kita masa suntuk, kita dekat luar tak pakai app, terus kita switch ni dan kita boleh tarik tenaga yang sangat cepat, iaitu maksudnya 2300 watt. Kalau you switch fast, dia akan pergi 2300 watt. Kalau you switch slow, terpulang kepada you punya app lah. Okey, dekat bawah ni kita ada connection port yang baru. Ini adalah untuk DC output yang standard. DC output ni adalah untuk peti sejuk. Okey, yang ni adalah standard. Ampere dia sama 12 watt on and off. Okey, yang ni 30 amp. Okey, Anderson port. Yang ni untuk port nak pergi kahwin, yang extra battery ataupun alternator charger. Kita gunakan port ini. So, perbezaan untuk Delta 3 Max Plus, sekarang kita hanya ada satu port dekat body. Kita tak semacam Delta 2 Max, kita ada dua port dekat sini. Ini untuk alternator charger masuk, ini untuk extra battery. Okey. So, atau dua-dua ni untuk extra battery. Okey. Kita ada dua dalam inverter board ni. Ini satu. Tapi dia ada joint accessory, kabel yang satu menjadi dua. Okay, so extra money again. But for you, if you use alternator charger, you boleh plug kabelnya. Saya sudah ada tersedia. Saya akan tunjuk kabel dia sekali. Okay, ini adalah kabel-kabel yang mana extra optional purchase. Yang ini untuk alternator charger yang dia boleh terus pacak ke sini. Okay, sini ada switch. Okay, jadi yang ini masuk kepada alternator charger, hard battery side. Okay, plug in. Dah settle. Okay, saya belum masuk. Okay, sekarang dah masuk. So yang ini alternator charger, output from engine to alternator, dan dekat alternator charger dia akan transfer. Kalau nak buka keluar, kena tarik macam ni. Tekan dan tarik. Tekan dan tarik. Sekejap. Okey. So ini adalah plug 8 to 4 point. 8 to 4 point. Yang lama XT150 is 2 to 6 point. Okay, 2 to 6 point, 8 to 4 point. Okay, so ini adalah kabel yang lama kita pakai untuk alternator charger. Okay, pakai XT150. Yang ni perubahan yang besar. Okay, dia pakai 8 to 4 point. Okay, so ini adalah DC, ini adalah AC, ini adalah solar, fast dan slow. So sedikit sebanyak tentang produk ini. Sekarang saya nak last part cerita tentang Delta 3 Max Plus ni, apa kesesuaian kepada senario yang macam mana, orang siapa yang sesuai untuk beli produk ini. Okey, so pada saya punya pendapat, kalau kita nak buat backup, memang kalau budget kita sesuai untuk 2 kW, kita boleh beli sebiji ini untuk backup lah. So untuk inverternya semua memang dia sudah capai ke satu keadaan yang agak mantap.
di mana 3000 watt. Kebanyakan mesin-mesin ataupun peralatan elektrik dekat rumah langsung tidak ada masalah. Saya keluarkan tester saya sekali lagi yang 1200 watt dan kita cuba tengok 500 watt. Sekarang saya buka AC 1 saja ya, on the left side. 482 tidak ada masalah. Senario untuk kegunaan di rumah, peti sejuk tidak ada masalah. Mesin basuh, dryer tidak ada masalah sebab dia tidak melebihi 3000 watt. Okey. So testing yang ni pertama tak ada masalah. Okey. Untuk yang lain-lain macam masak air, kita cuba. Yang ni 1800 watt sampai ke 2200 watt ya. So kita cuba tengok ada apa keadaan, overload ke tak ada. Okey, kita cuba. Sekarang kita pergi ke port on belah kanan. Saya on, tapi saya tak boleh on sekarang. Kenapa? Sebab switch saya belum on. Dia belah kiri je yang on. So sekarang saya tutup belah kiri, saya pergi on kepada belah kanan. Okey, sekarang dah on. So kita boleh tengok kita punya kegunaan. Okey. So yang ni memang dia mencukupi untuk support kettle 2200 watt ni. Sekarang dia hanya gunakan 1696. So, sekejap saja kita dah tengok. Ini adalah timing. Okey, anggaran di atas ini 28 minit. Sekiranya saya hanya 24%. Okey. So kalau saya dah tutup pemanas air ni, sekarang sudah didih. Okey. Kalau saya tutup pemanas air ni, jangka masa yang anggaran ini akan bertukar. Okey, ini 23% sekarang. Kalau kita charge, dia akan naik dan anggaran masa juga akan bertukar macam tu. Okey, macam sekarang dia dekat atas tulis 26 minit, saya masuk balik lagi yang ni. Okey, yang kebak kiri. Dan saya akan buka 500 watt daripada hair dryer dan saya akan buka pemanas air. Okey, sekarang kita tengok kegunaannya. First, yang ni daripada okey, hair dryer. Sekarang kita buka, campur sekali dengan pemanas air 1008. Dan saya pulas lagi pergi ke step yang kedua. 2280 2353. So sini akan tulis 18 minit saja. 17 minit. So power station ni dia terpulang kepada berapa banyak kegunaan anda. Kalau anda guna banyak, dia punya standby hours akan kurang. Okey. So saya dah tutup. Ni air dah mendidih dah. Okey. So untuk backup power memang baik, okey, dan dia boleh di extendkan extra battery, dikawinkan dengan extra battery, okey. Alright. So untuk Delta 3 Max Plus, sekarang saya sudah terang sampai ke akhir. Saya cuba cerita dengan solar sikit lagi. Okay, terima kasih kalau anda masih bersama saya sebab saya pun sekarang sudah lewat, tapi saya cuba habiskan video ni. Ni adalah solar pots, each of them is 500 watt. Kita boleh pasang solar yang agak besar. Kalau kita nak capai untuk dapat tenaga matahari sebagai sumber kuasa, kita beli 2 biji board yang 500, kita pasang siap, tarik wayar dan each pot kita letak 500 watt. So kita boleh dapat balik setiap hari tenaga kita selalu balik ke power station ini melalui tenaga cahaya matahari dan kita simpan. Kita hanya perlu beli 2 keping solar board yang 450 watt ataupun 550 watt. Okey, andaian N dengan dia punya voltage sesuai untuk kegunaan ini. Okey. So, itu saja untuk video ini. Saya tahu saya dah cerita banyak, mungkin anda dah tak bersama saya, tapi tak mengapa, saya cubalah, okey, sebab produk ini baru sampai, saya pun belum test begitu ketara, tapi saya ada perasaan, saya rasa benda ni akan okey lah.
Dia tak macam model yang saya rasa kurang okey lagi, macam River 3 ke apa plus tu. Okay, so yang ni harga jualan dekat 7,000 lebih. Tapi saya sekarang ada stok. Okay, dia produk yang baru. Okay, warranty dia memang 5 tahun. Okay, warranty itu bermaksud factory yang warranty lah kan. Kalau ada masalah, you kena dapat tahu, you cari orang yang you beli. Dengan siapa cari, kalau dia boleh tolong anda claim, anda boleh claim lah. Okay, biasa claim sebagai technician EcoFlow, saya nak cerita claim tu kalau untuk spare part yang rosak tu jangka masa yang pendek, kalau kami boleh settle, kita akan settlekan secepat mungkin dalam seminggu, beberapa hari. Okay, tapi kalau untuk battery claim, kita kena claim, kita kena buat report semua, so ambil masa yang lambat sikit. Battery macam mana rosak sebab mungkin fast charge all the time. You tak pernah jaga bateri, tak ada buat servis berkala, tak ada nak bagi masa rehat kepada power station you, okay, ataupun you langsung bagi rehat power station you. Itu dua-dua isu pun akan menjadi masalah kepada bateri. Maksud saya, you bagi rehat terlalu lama, you simpan saja, you tak guna. Okay, padahal saya sarankan power station tu harus selalu diguna, baru dia tidak rosak. Okay, kalau you nak simpan power station, EcoFlow, US, semua lah YouTuber pun ada cerita. Simpan dalam 6, 70, 80%. Memang saya pun cerita macam tu. Kalau saya nak simpan storage 3 bulan tak pakai, I kena charge sampai 70, 80. Kita tak boleh simpan bateri ni kosong. Okay, itu sajalah. Sorry saya sudah cakap banyak hari ni, tapi terima kasih kalau anda masih bersama saya, dan kalau anda suka saya punya cara untuk cerita lagi sikit lagi masa, saya akan cerita lagi mendalam lagi tentang EcoFlow punya produk. Okey, sekian saja. Kalau ada apa perlu tanya soalan, boleh WhatsApp saya. Okey, Bestwing Kuah. Terima kasih. Nombor saya boleh dapat di Google, Bestwing Solution. Sekian saja. Assalamualaikum